Dia masalah dia yang kena tindih tu yang okey lagi, yang kepala kambing tu kan. Maksud dia Tapi benda kejadian ni waktu sekolah-sekolah, rasanya ramai kot pernah rasa kena tindih masa tidur kan. Kena tindih tu biasa tapi kerap. Bila kerap tu dia bukan sekadar rasa kena tindih, dia dah sampai tahap bila kita buka mata tu tak tahu sedar ataupun tidak, kita nampak benda hitam tu berpusing-pusing dekat atas ceiling. Seolah-olah macam nak trap kita dan Kak Mira rasa Kak Mira jerit. Ma, tolong mama, tolong. Tapi tak ada siapa pun dengar kat luar tu. Tapi kita ni dah macam separuh nyawa rasa macam tolong benda ni nak bunuh aku, benda ni nak bunuh aku kan. Tapi benda tu berlalu macam dah pagi macam apa tu dia masalah dia yang kena tindih tu yang okey lagi, yang kepala kambing tu kan. Maksud dia family Kak Mira nampak kepala kambing. Mama jumpa kepala kambing. Kepala kambing. Kenapa ada benda tu kat sini Kalau apa ada apa experience pasal kepala kambing ni kan, tanah-tanah kepala kambing ni, boleh komen tak kat bawah? Rasa berat, rasa tak bernafas, Memang tak ada rasa nafas kan? perlukan bantuan takkan sampai. Bantuan Sebab Kak Mira ni pula sampai. sejenis suka tidur dalam gelap, tak suka ada lampu side table ni kan, tak suka. Memang kalau boleh gelap-gelap. Kalau boleh gelap-gelap betul. So bila dah dalam gelap tu, nampak benda gelap berpusing-pusing pula, kita rasa macam Bukan kipas. bukan. Dia berkeliling kipas tu. Keliling-keliling, dia laju tau. Mungkin tempoh tu sekejap tapi kita rasa macam lama sangat kejadian tu. Kak Mira